alihi wa sahbihi ajma'in. Satu badan, satu organisasi. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan yang ada secara fizikal di sini mendengar apa yang kita nak sampaikan. Kita ni nak mewakilkan you all semua di Malaysia. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Tengku Azrul Al-Kucek, merupakan pemegang sarjana muda perakaunan dengan kepujian daripada Universiti Teknologi Mara UiTM. Tanpa melengahkan masa lagi, dipersilakan Encik Tengku Azrul. Saya jelaskan dulu. Kalau tuan desain saya bagus atau tidak, saya no comment. Benda itu boleh jadi bagus, boleh jadi tak bagus. Dia tak merujuk kepada pembeli, for sure lah, sebab pembeli tak ada kena-mengena. Ya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Pak Said. Apa yang saya dapat hari ini, saya belajar tentang macam cara yang betul untuk merekodkan segala pendapatan dan pembelajaran kita melalui sistem e-invoice. Terima kasih kepada Pewatam. Program pada hari ini cukup bagus. Selama ni kami dengar tentang e-invoice, tapi hari ini secara detail. Assalamualaikum pada semua ahli-ahli Pewatam dan juga pengerusi Pewatam. Harapan saya daripada agensi, tim kerjasama dengan Pewatam lebih erat, lebih lagi orang kata bawa untuk maju di masa-masa hadapan. Apa yang telah Pewatam buat 3-4 tahun ni, nampak ada banyak perubahan dan kebaikan. Jadi dengan wujudnya Pewatam ni, mungkin ada suara-suara yang macam nak bagi suggestion pada bank negara macam mana nak tambahkan lagi insentif untuk ejen-ejen, dan suara ini dapat didengari oleh mereka lah. Semoga Pewatam terus berkembang, berusaha untuk meningkatkan segala-gala lah untuk agensi dari segi profesionalisme kami, pendapatan kami, kebajikan kami. Terima kasih pada Pewatam kerana menghadiri program hari ini. Kita akan buat lagi bermacam-macam produk bersama-sama Pewatam, insya-Allah.